Saya rasa terharu dan syukur jugalah ada pengiktirafan bagi saya punya perjalanan dalam bidang kewartawanan. Sebab bila saya masuk dalam bidang ini, kita pun tidak sangkalah akan pada hujung karier ke selepas melepaskan itu karier ni akan dapat anugerah ni dapatkan anugerah ni daripada Perdana Menteri. Itu satu penghormatan yang sangat tinggi lah. Saya berterima kasih kepada para pemilih ni yang terdiri dari editor-editor yang ingat saya layaklah menerima trofi ini. Penerima Anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana 2025, Datuk Yong Su Hiong, mendedikasikan pengiktirafan yang diterimanya itu kepada semua petugas kewartawanan. Yong yang juga Presiden Institut Akhbar Malaysia MPI berkata, anugerah itu satu penghormatan kolektif terhadap semua pihak yang telah membimbing dan menyokong beliau sepanjang kariernya. Beliau yang pernah berkhidmat di Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sebagai Ketua Pengarang dan Pengurus Besar, turut berharap agensi berita rasmi negara itu dapat mengekalkan standard tertinggi agar menjadi institusi dihormati bukan sahaja dalam negara tetapi di peringkat global. Saya harap ini bernama akan menjadi sebuah pertubuhan berita yang dihormati dengan petugas-petugas yang dinamik, sebab ini pertubuhan cuma dia ada rangka saja. Yang penting adalah petugas-petugasnya. So saya haraplah ini petugas-petugas akan kerja lebih keras, mengangkat bernama lebih tinggi lagi. Sebab itu yang penting, sebab kalau you tidak ada prestasi yang baik, orang mungkin tidak pandanglah. So kena selalu buat berita yang baik, berita yang sahih dan penceritaan yang menarik, itu sangat pentinglah. Yong juga berharap peruntukan 30 juta ringgit diumum Perdana Menteri untuk pelaksanaan transformasi digital dapat membantu meningkatkan kemahiran petugas media menghadapi cabaran masa depan. Sementara itu, bekas pengarah media dan komunikasi strategi di Pejabat Perdana Menteri PMO Allahyarham Rozaid Abdul Rahman diangkat sebagai penerima anugerah khas Hawana 2025 pada kemuncak sambutan hari ini. Anugerah itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada anak sulung Allahyarham, Ros Arifin, dalam majlis di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Ia turut dihadiri Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil serta 1,000 tetamu yang terdiri daripada pengamal media tempatan dan antarabangsa. Saya dengan ahli keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Awana dan memberi pengiktirafan pada Allahyarham Rozaid bin Abdul Rahman sepanjang pelibatan beliau dalam bidang kewartawanan sejak tahun 1984. Dan saya secara peribadi pun sedih juga kerana sepatutnya arwah yang mengambil anugerah inilah. Allahyarham Rozaid yang meninggal dunia pada 18 Ogos 2024 akibat serangan jantung dikenang sebagai tokoh berpengaruh dengan lebih 40 tahun pengalaman media selain dilantik sebagai pengarang berita termuda di utusan pada usia 27 tahun.